Apa hukum berniaga di masjid pada hari Jumaat ketika khutbah didengarkan? Apa pula hukum jika wanita berniaga, bagaimana? Okey. Boleh tak berniaga pada hari Jumaat? Ha? Ada orang kata kat saya, mufti duk cakap Islam kuat, pasal apa tak buat cuti perlih hari Jumaat? Baru ikut sunnah. Saya pun tanya dia, adakah sunnah Nabi cuti hari Jumaat? Tak, saya bukan kata anti cuti hari Jumaat, tapi nak kata kena cuti dalam Islam tu, dalam Islam cuti hari Jumaat. Nak kata tu nak kena ada dalil. Sebab Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu pada hari Jumaat, segeralah mengingati Allah. Yaumil Jumaat, segera mengingati wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kenapa dia kata tinggalkan jual beli? Pasal hari itu ada, kalau hari Jumaat wajib cuti, tak payahlah abang tinggalkan jual beli. Ayat tak ada makna, meaningless. Tapi kerana hari Jumaat pun sahabat-sahabat berniaga. Sebab Quran kata tinggalkan jual beli. Bukan tinggalkan jual beli sepanjang hari Jumaat. Tak. Sebab dia kata, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila kamu selesai sembahyang, bertebaranlah di atas muka bumi. Kemudian wabtaghu min fadlillah, dan carilah kurniaan Allah. Yang ni pergi sambung kerja. Itu Quran. Jadi Quran tak kata cuti. Dan buktinya Sayyidina Umar bin Khattab ketika berkhutbah, satu orang, Osman bin Affan masuk. Sayyidina Umar tanya Osman, kamu mandi tak? Oh tu khatib. Tanya Sayyidina Osman, kamu mandi tak datang Jumaat ni? Leceh lah kalau kena tanya tu. Tok khatib dengan buat tu lah. Sayyidina Osman tak berapa faham. Okey ya, kau tidak member masam. 7 keturunan cakap tak mau. Kamu mandi? Osman kata aku tak mandi. Dia menunjukkan kalau khatib tanya boleh cakap. Orang sebelah tanya jangan cakap. Pada hari Jumaat. Kalau khatib tanya, awak mari duduk depan sikit. Tak apa. Kalau khatib duduk atas, dia tanya, pasal apa bawa benda tu masuk masjid? Oh, saya kata saya sakit. Tak apa, duduk. Tak apa. Khatib, untuk khatib jawab boleh. Member sebelah jangan jawab. Jadi Omar tanya, kau mandi? Dia kata tak mandi. Aku daripada pasar. Nabi dia baca hadis Nabi pasal mandi Jumaat. Tapi yang penting, Osman datang daripada tempat kerja. So, tidak ada masalah lah sebenarnya nak kerja pun hari Jumaat. Yang penting datang sembahyang. Itu dulu. Kemudian, pada zaman moden ni, bukanlah saya bertahan. Saya ingat kalau cuti hari Jumaat, mereka semua bermusafir hari Jumaat. Jadi tak wajib Jumaat. Betul tak? Dari segi kita fikir masalah, cuba fikir. Boleh ramai orang, budak-budak muda main sembahyang Jumaat ni sebab dia dekat tempat kerja dia pergi sembahyang Jumaat. Kadang-kadang hantar pakai bas kan. Hantar apa tempat kerja, member kata, aku tak nampak masjid tadi, main mana? Tapi kalau hari cuti, aku hari ni mana ada outstation. Padahal duduk dalam bilik. So, banyaklah kelebihan untuk hari Jumaat jadi hari bekerja di sudut zaman moden ni. Pada zaman Nabi, hari apa pun tak ada cuti. Dia ikut orang je. Mana ada pejabat ni, tak ada. So, tak payahlah nak argue. Kalau Islam, kuat Islam, cuti hari Jumaat. Kami, perjuangan kami menegakkan Islam, cuti hari Jumaat. Banyak lagi benda lain yang kena buat. Kan? Duit nak hilang tu, pergi cari pergi habis. Okey, tak apa. Apa dia tanya, kalau orang azan ni maksud azan kedua dalam konteks kita ni, azan kedua lah. Azan kedua, pasal zaman Nabi satu azan. Tapi zaman Osman dia buat 2 azan. Azan yang pertama tu sebelum masuk waktu. Dia azan di pasar. Sebelum masuk waktu. Azan tu tidak termasuk dalam kaitan dengan tujuan untuk syiar semayang tu. Azan tu untuk ingatkan bahawasanya waktu dah dekat. Sebab zaman Nabi tak ramai. Kemudian zaman manusia ramai. Jadi kena azan. Orang duk kerja di pasar tu. So azan di pasar. Pasal pasar niaga lah.
Kalau pasal cuti, azan buat apa seorang-seorang tu. Jadi dia azan di situ menyebabkan orang pasar semua bersiap dan mereka semua datang. Azan artinya azan yang mana kena berhenti lah azan yang mana khatib nak naik atas minbar. Maka bila terdengar azan tu, hendaklah berhenti. Jika siapa tak berhenti, maka dia wajib juga mari. Pahala Jumaat tak ada. Man massal hasa faqad lara, kata Nabi. Siapa main-main batu, zaman dulu kapet tak ada. Batu duk ada, duk main betul-betul, orang duk khutbah apa tu khatib kata gitu. Nabi kata man massal hasa faqad lara. Siapa pegang banyak batu tu sia-sia. Sekarang ni man massa handphone faqad lara. Siapa yang pegang handphone maka dia lara. Siapa yang tak boleh berniaga ni apabila ialah orang yang wajib Jumaat. Wanita wajib tak? Jadi wanita tak termasuk dalam hal.